Meghan Kelly telah melakukan kesilapan terbesar dalam kerjayanya apabila dia menyokong Candace Owens dan kini dia sedar akan perkara itu serta sedang cuba mencari jalan untuk keluar dari kekecohan ini yang telah menjatuhkan jumlah tontonan beliau dan menjadikannya bahan ketawa di internet. Tetapi Candace Owens kini mula sedar bahawa dia mungkin kehilangan sokongan Meghan Kelly dan dia tidak boleh terima perkara itu. Jadi dia cuba menyerang Meghan kerana tiada kemarahan yang lebih dahsyat daripada Candace Owens yang marah. Tetapi bagi anda yang tidak tahu konteks cerita ini, Meghan Kelly sememangnya seorang pengulas yang sangat terkenal yang menjadi pengulas bebas dan sentiasa mempunyai pandangan yang sangat rasional terhadap sesuatu perkara sehinggalah Charlie Kirk meninggal dunia. Sekarang, apabila saya kata dia sentiasa mempunyai pandangan yang rasional terhadap sesuatu perkara, ia sebenarnya sering berubah. Ia berubah mengikut kehendak orang ramai. Dan dia mula dikenali sebagai seseorang yang tidak kisah untuk mengejar keuntungan semata-mata. Bukan benar-benar mempunyai pendirian sendiri yang tulen, tetapi seseorang yang anda tahu, jika orang suka golongan transgender, maka kita akan bercakap tentang isu trans. Dan jika orang suka Candace, maka kita akan bercakap tentang Candace. Begitulah. Apapun, dengan berlalunya masa, selepas kematian Charlie Kirk, pergerakan MAGA berpecah kepada dua dan orang ramai terpaksa membuat keputusan. Adakah mereka akan menyokong pihak Erika Kirk atau adakah mereka akan menyokong Candace Owens? Tetapi Candace dan Tucker mendapat sangat banyak tontonan dengan kandungan teori konspirasi mereka. Dan pergerakan MAGA berpecah kepada orang yang akan tampil secara terbuka dan menyerang Candace serta mengatakan bahawa mereka tidak bersetuju atau mereka hanya akan diam dan tidak berkata apa-apa supaya mereka tidak menghadapi masalah kerana orang takut untuk terlibat masalah, Candace Owens. Dan Meghan memang buat begitu. Dia tidak pernah menentang Candace walaupun sekali dan orang ramai dengan cepat menedari perkara ini. Sekarang tonton klip ini sekejap untuk faham sebelum kita masuk ke bahagian drama. Betapa palsunya Meghan Kelly sebenarnya. Oh ya, selamat datang ke Pushback. Saya Mira K, hos anda. Pastikan anda tekan langgan untuk mengikuti apa yang kami lakukan. Kami sedang mencipta satu gerakan untuk menentang kegilaan ini. Kami telah menegur Candace sejak hari pertama kerana dia seorang yang gila dan kami tidak suka orang yang enggan berbuat demikian kerana kurang keberanian. Seperti yang saya katakan, kita akan bincangkan drama yang sedang berlaku sekarang antara Meghan dan Candace kerana memang semakin panas. Tapi tengok Meghan sekejap saja untuk faham jenis personality licik macam ini yang orang ramai mula perasan disebabkan perkara ini. Itu hak saya kalau saya kata pada diri sendiri. Itu bukan seseorang yang saya ingin serang. Candace ialah seorang ibu muda dengan 3 anak kecil. Betul tak begitu? Itu hak dia sendiri. Dia boleh serang sesiapa saja yang dia mahu. Tapi ayuhlah, jangan gunakan alasan dia seorang ibu muda. Di mana pula alasan itu dalam pembelaan Erika? Candace menuduh Erika tentang apa? Ya, Membunuh suaminya sendiri. Seperti yang saya katakan, saya tidak mengikuti kandungan itu. Ia tidak benar. Candace tidak pernah membuat dakwaan itu. Dia sebenarnya telah mempertahankan Erika Kirk. Saya tiada kata-kata hikmah selain pergi mampuslah kamu semua. Pergi mampuslah kamu semua. Kamu langsung tak tahu apa yang sedang berlaku. Kamu tak tahu apa yang saya lakukan di belakang tabir. Saya benar-benar percaya sepenuhnya bahwa peranan Tuhan untuk saya di sini mungkin adalah untuk membantu membawa semua ini ke tempat yang lebih baik. Dan saya enggan untuk mengecamnya. Di mana kecaman itu? Di mana? Dan semuanya sebenarnya tentang tidak, tidak, tidak. tidak. Sebenarnya ia berkaitan dengan saya yang tidak menamatkan persahabatan saya dengan Tucker. Candace ialah. Baiklah, jadi inilah dia pada permulaan. Candace ialah kawannya dan Candace ialah seorang ibu. Dan Candace tidak berkata apa-apa yang menentang Erika. Dan mungkin sebenarnya saya di belakang tabir cuba membantu keadaan. Dan semuanya berkaitan dengan Israel. Sudah tentu dia mungkin entah bagaimana menjadikannya tentang Israel. Bagaimana ia berkaitan dengan Israel, kita pun tak tahu. Dan kemudian ini dan sebagainya. Ia sentiasa berubah alasan dia tidak mempertahankan. Tetapi sekarang dengan prosiding awal Tyler Robinson yang baru ini, di mana bukti telah dikeluarkan yang sangat banyak bahawa ia adalah Tyler Robinson dan Candace, sebenarnya hanya mereka-reka teori konspirasi sepanjang masa. Meghan telah mengubah pendiriannya dan inilah yang dia katakan sekarang. Kamu semua sudah bersedia untuk ini? Aduh. Bukti terhadap Robinson sangat kukuh. Dan saya sedar ramai orang tidak mempercayainya atas pelbagai sebab. Ada banyak sebab kenapa mereka tidak mempercayainya. Tetapi juri lebih cenderung untuk mempercayainya. Kerana di mahkamah tempat asal saya, kami beroperasi mengikut peraturan bukti. Dan apa yang kami ambil berat hanyalah apa yang boleh diterima dan apa yang tidak. Dan semua perkara seperti teori konspirasi dan sebagainya, ia tidak boleh diterima. Dan kepada mereka yang masih ragu-ragu tentang Tyler Robinson, saya katakan sudah tiba masanya untuk buktikan atau diam saja.
Anda sama ada mempunyai bukti yang boleh dikemukakan di bawah peraturan bukti persekutuan atau peraturan negeri di Utah yang selaras dengan peraturan persekutuan. Atau Anda tidak mempunyai bukti. Oh ya, Candace tiada bukti. Inilah perkara besar tentang Candace kan? Dia sentiasa membuat pelbagai tuduhan tetapi tidak pernah benar-benar dapat menyokong apa-apa dengan cara yang kukuh. Meghan tidak mengatakan Candace Owens seorang yang gila dalam video ini. Tetapi dia pada dasarnya berkata, tidak. Saya kini berada di pihak yang berdasarkan bukti. Dan jika awak tidak ada bukti, saya tidak mahu terus bercakap tentang teori awak kerana ia tidak relevan. Awak tahu, yang penting hanyalah apa yang boleh dibuktikan. Ia seperti dialog terkenal daripada filem A Few Good Men. Apa yang saya percaya tidak penting. Yang penting hanyalah apa yang saya boleh buktikan. Itulah kedudukan kita sekarang. Dan terdapat bukti yang sangat kukuh mengikut piawaian itu bahawa Tyler Robinson melakukan jenayah ini. Bahawa dialah yang menarik picu, sama ada orang lain yang tahu tentangnya atau tidak. Awak lihat, saya tak berminat untuk dengar dia tentang semua ini. Ini pendapat saya tentang sama ada dia ada bukti atau tidak. Sejak hari pertama lagi, sudah jelas bahawa Candace memang tak ada bukti. Memang jelas. Satu-satunya bukti yang kita semua ada ialah dia sentiasa berbohong. Itu memang sangat jelas. Dan bukti lain yang kita ada ialah Erica Cook mengatakan ada bukti. Candace sudah berundur dan Candace memang tak buat pun. Semua bukti itu sudah ada sejak dari awal lagi. Meghan Kelly pura-pura kononnya bukti ini baru sahaja muncul sekarang sebab perbicaraan awal. Jadi, sesiapa yang menyebarkan teori konspirasi memang bermasalah. Saya tak percaya sebab awak seorang peguam. Sebab tiba-tiba awak sedar yang awak kehilangan semua penonton sebab orang dah hilang kepercayaan pada awak kerana jelas awak sedang mengampu seorang pembohong gila yang mengamuk di internet. Ya, tidak. Memang ada banyak bukti. Mungkin kita tak nampak video sebenar Tyler Robinson seperti yang awak lihat dalam kes ni sekarang. Tapi bukti terhadap Candace, penipuan yang berterusan, mereka-reka cerita, ketidakmampuan untuk memberikan bukti bagi teori konspirasi, memusnahkan kehidupan orang lain, merosakkan reputasi Charlie Cook dan situasi keluarganya. Semua itu kita dah ada banyak bukti sejak sekian lama. Dan awak tahu siapa yang bercakap tentang perkara ini dengan baik? Saya rasa Meghan McCain. Jangan risau, kita akan bincangkan bagaimana Candace kini memberi reaksi terhadap perkara ini kerana dia tidak berpuas hati dengannya. Di mana dia mempertahankan Erica Kirk. Saya sendiri ada isu dengan Meghan Kelly dan ini bukanlah sesuatu yang pribadi. Tapi saya tak faham kenapa orang begitu takut untuk menegur kejahatan dan keburukan yang telah dilemparkan kepada Erica tanpa sebab. Dan saya nak tunjukkan klip ini kepada anda dan oh ya, dia sedang menerima banyak ancaman apabila membuat naik di Twitter untuk Josila. Agak gila untuk melihat Erica terpaksa duduk dan menghadapi semua ini. Dan saya benar-benar berharap agar orang yang ragu-ragu tentang Erica Kirk akan berdiam diri sahaja minggu ini. Maksud saya, sama ada anda suka atau tidak suka dia, harapnya sifat kemanusiaan dalam diri anda boleh nampak betapa sukarnya perkara ini untuk dia dan keluarganya duduk di situ dan terpaksa mendengar semua ini, serta berada begitu dekat dengan Tyler Robinson. Dan tidak lama lagi, rakaman video kekasih itu akan ditayangkan dan mereka cuba mengelak daripada bahagian testimoni yang paling grafik. Tetapi mereka tetap mendengar cukup banyak. Ini pasti akan sangat mengganggu emosi. Dan setiap malam, Erica pulang ke rumah bersama dua anak Charlie yang kini tiada ayah dan masih perlu berusaha membantu mereka memahami apa yang telah berlaku kepada ayah mereka. Apa yang diminta daripada keluarga ini memang di luar kemampuan manusia. Ini memang sukar. Saya tak tahu bagaimana lagi nak cakap. Ini memang agak sukar dan sejujurnya agak menyakitkan. Sekarang awak ingat untuk tampil mempertahankan Erica Cook. Sekarang? Maksud saya, tolonglah Meghan. Tolonglah. Tiada siapa antara kami yang boleh terima. Reaksi dia terhadap perkara itu. Awak tahu, orang tak bercakap tentang Candace dan Meghan sebab mereka menakutkan, sebab mereka akan hantar penyiasat internet mereka kepada awak, sebab mereka akan serang awak habis-habisan di media sosial. Saya pernah buat perkara seperti saya pernah tweet benda yang langsung tiada kaitan dengan Meghan Kelly dan dia balas dengan kata-kata yang sangat menjijikkan kepada saya walaupun saya sedang bercakap tentang Tucker Carlson dan perkara lain dan memang mereka menakutkan. Mereka sangat agresif. Ia memang tidak menyenangkan untuk berinteraksi dengan mereka. Adakah awak rasa apa yang dia katakan untuk mempertahankan Erica Kirk sudah cukup sekarang, memandangkan dia seolah-olah banyak beri kelonggaran kepada Candace Owens? Maaf, tidak. Maksud saya, pada tahap mana? Ini adalah sesuatu yang sepatutnya sudah lama dikatakan, berbulan-bulan yang lalu. Maksud saya, selepas semuanya sudah berjalan, sekarang bukan masanya. Okey, sekarang dah masuk peringkat perbicaraan, semua. Jadi sekarang kita kena ada akal yang baik dan kita kena amalkan, awak tahu, belas kasihan yang bijaksana dan kita kena peka serta ambil berat tentang perkara itu. Maksud saya, kenapa perasaan itu tidak diperlukan beberapa bulan yang lalu? Sebab, awak tahu, tiada jeda dalam kesedihan Erica Kirk. Tiada jeda dalam apa yang dia dan keluarganya rasa dan apa yang anak-anaknya lalui. Saya tak tahu kenapa. Sekarang perbicaraan dah bermula. Jadi sekarang kita kena bersikap baik. Mari kita ingat siapa yang sebenarnya mempopularkan perkara-perkara ini. Awak tahu dan saya tak kisah nak cakap, saya ada hubungi Meghan secara pribadi dan saya rasa dia marah pada saya. Tapi saya tetap akan tulis kepada dia. Awak tahu, saya lihat macam ni. Ia kembali kepada perkara yang tak masuk akal.
Dan saya faham, awak tahu, memang susah saya rasa nak beralih dari berita kabel ke podcast dan cuba kekalkan penonton itu. Dan ia boleh jadi agak bergelora. Tapi itu tak bermakna awak berhenti jadi orang yang baik. Dan itu juga tak bermakna awak berhenti menegur perkara buruk bila awak nampak perkara buruk berlaku. Ia memang tak boleh dimaafkan untuk Candace Owens layan Erica Kirk macam ni. Sama juga macam tak boleh dimaafkan bila orang beri alasan untuk perangai Candace Owens dengan kata, saya tak boleh kecam sebab dia seorang ibu. Erica Kirk pun seorang ibu. Erica Kirk memang seorang ibu. Ramai orang yang terlibat dalam TPUSA masih lagi ibu bapa. Itu bukan alasan. Itu patut terpakai untuk dia juga. Jadi saya rasa awak tahu, itu memang tak membawa apa-apa makna. Itu tak mengubah apa-apa yang telah dirancang berbulan-bulan lalu oleh orang yang memang nak tambah penonton mereka dengan cara macam tu. Kalau awak faham maksud saya. Jadi saya pun tak tahu. Saya cuma, ia buat saya rasa kecewa. Saya cuba hubungi mereka secara peribadi. Saya hubungi Tucker secara peribadi. Kami berdebat panjang tentang semua perkara ni. Saya tanya, awak nak bincang di udara? Tak, saya akan kekal di rancangan saya. Dia beritahu saya sebab dia bina rancangan tu untuk dia luahkan pendapat dia sendiri. Tapi saya tak akan berlembut. Saya akan jadi seorang kawan. Dan saya akan tegur, masa tu kami masih berkawan. Dan saya akan tegur di mana saya rasa awak silap. Dan kalau awak betul-betul yakin dengan pendirian awak tak akan ambil hati dan merajuk, bawa diri dan enggan berbual di luar kelompok selesa awak. Tapi itulah yang podcast The Stand jadi sekarang. Ia hanyalah tempat untuk orang yang lemah fikiran dan tak kuat pendirian saling puji-memuji dan jual iklan. Itu saja yang tinggal sekarang. Ia bukanlah pemikiran mendalam. Ia bukan analisis sebenar. Ia betul-betul macam opera sabun true crime ala mak-mak yang suka menyiasat. Itulah yang tinggal sekarang, tanpa memikirkan perasaan atau mata pencarian sesiapapun. Pendek kata, saya rasa ia langsung tak memberi impak seperti yang sepatutnya. Dan saya rasa ramai orang sepatutnya sudah mula berhati-hati tentang perkara ini dalam minggu-minggu selepas kejadian itu berlaku. Bukannya tunggu sehingga perbicaraan bermula. Saya nak cakap satu perkara dengan cepat. Saya ingat lagi bila Megyn Kelly kata, saya tak boleh serang Candace Owens sebab dia seorang ibu muda. Tapi dia serang saya masa saya mengandung 7 bulan. Dan saya memang tak faham. Dan saya pun bukannya muda, saya 41 tahun. Saya seorang ibu yang dah berumur, tapi apa yang saya tak faham sebab saya ada anak dan sekali lagi, seranglah saya sepanjang hari pun tak apa. Saya dah cukup matang. Saya dan awak buat semua ni untuk duit. Ini kerja kita. Tapi saya rasa hentikanlah semua ni. Awak serang orang sebab awak memang nak serang mereka. Awak bukan tak serang orang sebab awak tak nak. Dia dah buat banyak episod tentang Meghan Markle yang juga seorang ibu dengan anak-anak. Macam apa? Ini memang tak masuk akal. Awak bukannya tak serang ibu-ibu. Tak, saya memang rasa itu benda paling tak masuk akal. Dia tak boleh. Jadi Candace Owens tak boleh disentuh sebab dia seorang ibu, tapi dia boleh serang Erica Kirk yang juga seorang ibu muda dengan anak-anak. Maksud saya itu memang tak masuk akal. Ya, memang tak masuk akal. Saya rasa itu. Ia memang tak masuk akal. Dan itulah maksudnya. Maksudnya, kalau dia buat, sebenarnya ada dua perkara di sini. Dan sekali lagi, seperti yang saya cakap, kita akan sampai ke situ. Apa? Respond Candace. Tapi kalau dia dari awal lagi kata, kita perlu pertahankan Erica Cook atas segala-galanya, bukan saja dia akan selamatkan penontonnya, malah dia juga akan dikenang sebagai seseorang yang berani bersuara tentang kebaikan. Dia akan buat satu kebaikan yang sangat-sangat besar untuk Erica dan keluarganya, serta apa yang telah dilalui oleh keluarga mereka. Tapi sebaliknya dia memilih untuk mengikut kehendak orang kerana dia takut kehilangan penontonnya atau kerana dia mahu dapatkan lebih banyak tontonan dengan menjadi lebih kontroversi. Dan sekarang dia telah kehilangan segalanya di seluruh spektrum dan baru sekarang, setahun kemudian, dia tampil ke hadapan untuk berkata, ya, sesiapa yang menentang Erica, kamu semua tentang. Itu tak berkesan untuk saya. Tak. Okey, sekarang kepada respons Candace. Kamu semua dah bersedia? Neraka pun tak sekejam Candace. Lesmore Richie menulis, adakah kamu fikir Megyn Kelly akan ubah haluan dan menegur para pempengaruh berbaya, Jack? Jack. Benar-benar berbohong tentang apa yang mereka lihat di mahkamah Jumaat lepas. Ia sangat mengejutkan bahawa dia mempercayai cerita pihak Fed, memandangkan dia seorang peguam secara profesion dan biasanya lebih teliti. Okey, saya belum menonton kerana saya jelas sedang bercuti dan kemudian saya perlu mengejar semula dan cuba menonton perbicaraan semasa bercuti. Tetapi saya ada nampak orang menghantar mesej kepada saya tentang Megyn. Nampak tak? Dia hanya buat siaran langsung di sana. Saya belum menonton kerana saya sedang bercuti, tapi kemudian saya perlu mengejar semula. Jadi saya menonton semasa bercuti. Bohong. Dan Kelly dan mengatakan dia menjadi host kepada orang-orang ini. Okey, saya rasa dia memang ada sejarah panjang dengan orang-orang ini. Jadi saya rasa dia secara semula jadi lebih mudah percaya dan jelas berfikir. Saya cuma cuba faham perspektif dia. Mungkin saya dapat maklumat awal sebab orang-orang ini memang berada di lokasi sebenar. Dan kenapa pula orang-orang ini nak melebih-lebihkan? Saya tak nampak pun. Mereka kata inilah yang mereka nampak. Kenapa saya perlu tolak apa yang mereka cakap? Saya tak pasti sama ada dia tahu tentang apa yang bocor selepas itu. Iaitu sebenarnya ia hanyalah versi 12.4 yang diperbesarkan yang mereka nampak. Saya tak tahu apa pemikiran dia, tapi saya rasa kita boleh andaikan. Dan juga, bagus untuk diingat bahawa Megyn Kelly berani berdepan dengan semua orang ini dan berkata benar tentang apa yang Charlie takutkan pada hari-hari terakhirnya. Dan itu bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Mereka menyerang dia dengan hebat. Mereka masih terus menyerang dia setiap hari, menuntut supaya dia disingkirkan daripada platform hanya kerana berkata kebenaran yang paling penting. Jadi apa yang boleh saya katakan ialah saya memang percaya perkara itu. Apabila perbicaraan ini berlangsung, apabila mereka membuat keputusan pada bulan September, perkara ini akan diteruskan dan lebih banyak bukti akan dikemukakan. Saya rasa dia akan mengikuti perkembangan itu kerana mereka tidak boleh lagi bersembunyi di sebalik alasan hanya influencer sahaja yang akan melihatnya.
Saya rasa dia akan ubah fikiran. Ya, saya merasa dia akan ubah fikiran apabila diberikan lebih banyak bukti. Mungkin juga dia tidak akan ubah fikiran. Jadi kalau anda sedang menonton ini dan anda seperti saya, atau di manakah Candace Candlestick? Itu dia, ia halus dan tidak langsung. Serta belum marah, tapi dia cuma macam, Megan, kau akan ubah fikiran. Saya akan beri awak ruang sekarang, tapi saya belum mula sebut nama awak dalam podcast saya dan awak tahu betul apa yang berlaku kepada orang yang saya mula sebut dalam podcast saya. Kita mula dengan baik dan kemudian kita berubah. Dan kemudian saya akan kejar awak dan saya akan musnahkan hidup awak. Jadi Megan, betul, awak akan ubah fikiran. Jadi yang pertama. Tapi saya tak rasa dia akan percayakan influencer untuk membentuk pendapat dia bila perbicaraan itu berjalan dan diluluskan. Jadi saya akan beri dia ruang itu sebab saya masih rasa apa yang dilakukan adalah satu tindakan keberanian yang luar biasa. Selepas pembunuhan Charlie, masa saya dihujani dengan orang yang panggil saya penipu tentang isu Israel itu. Saya rasa dia dan Tucker Carlson adalah dua orang sahaja yang berani untuk bercakap benar tentang apa yang Charlie lalui. Jadi mari kita beri dia sedikit masa. Mari kita beri dia sedikit masa untuk kembali kepada kita atau kamu semua pun tahu apa yang akan kita lakukan juga. Itu Candace, itu Megan, itulah keadaan drama ini setakat ini. Malangnya untuk Megan, memang bagus dia cuba sekarang untuk sokong pihak yang betul, tapi kerosakan dah pun berlaku. Saya tak pasti sama ada orang akan boleh terima macam, ya, kamu tahu dia cuma buat kesilapan kecil. Tak, saya rasa orang dah nampak apa sebenarnya yang berlaku. Dan ia memang mengejutkan. Tapi taklah terkejut sangat sebab kami memang suka Meghan Kelly dari dulu lagi. Dia seorang yang logik dan seronok untuk ditonton. Dia ada pandangan yang tegas dan bernas dan dia memang berani sepanjang kejayanya. Tapi yang ini macam kurang sikit. Apapun, terima kasih kerana beri perhatian kepada perkara ini.